Pernah tak korang terfikir macam mana sebuah kapal terbang atau kapal laut yang besar tu boleh lesap macam tu je, hilang tanpa sebarang kesan? Hari ni kita nak selam dalam-dalam misteri sebenar di sebalik nama yang paling legend dan digeruni kat lautan, Segitiga Bermuda. Jom kita bongkar apa yang sains cakap pasal tempat ni. Korang tahu tak, ada satu skuadron penuh pesawat tentera lenyap dekat sini tanpa sebarang jejak. Gila kan? Bukan satu, tapi 5 pesawat sekaligus. Kita cakap pasal kes penerbangan 19. Tapi cerita-cerita pelik ni bukan baru. Dah beratus tahun lamanya, sejak zaman Christopher Columbus lagi. Dia dengan kru dia nampak benda-benda aneh. Kompas tiba-tiba berpusing liar, ada berbola api jatuh dari langit, dan paling seram ada cahaya misteri keluar dari dasar laut. Memang ada benda yang tak kena dekat kawasan ni. Okey, jom kita selongkar sendiri fail-fail kes yang tak pernah selesai ni. Ini bukan cerita dongeng tau, tapi tragedi betul yang dah menghantui lautan Atlantik ni selama lebih 100 tahun. Cuba tengok corak ni. Ini bukan 1-2 kes terpencil. Dari kapal perang HMS Atlanta sampailah ke USS Cyclops, kapal gergasi yang hilang dengan 309 kru. Dan yang paling gila, kes ni masih berlaku sampailah tahun 2020, bila sebuah bot dengan 20 orang hilang macam tu je. Semua kes ni ada satu persamaan, hilang secara tiba-tiba tanpa sebarang amaran, senyap sunyi. Kalau itu tak cukup seram, dengar pula pasal fenomena kapal hantu. Bayangkan ada satu kapal nama dia Carol A. Deering dijumpai terdampar elok je. Semua barang ada, makanan pun masih ada atas meja, tapi tak ada seorang pun manusia atas kapal tu. Semua kru, semua penumpang lesak. Pergi mana dia orang? Okey, sekarang kita tolak tepi semua mitos pasal hantu dan makhluk asing, sebab cerita sebenar dia lagi menarik dan tak dijangka. Walaupun nama tempatnya menakutkan, sebenarnya ia bukanlah zon larangan pun. Sebenarnya, Segitiga Bermuda ni ibarat sebuah makmal semula jadi yang sangat besar. Ironinya, ia adalah salah satu kawasan lautan yang paling banyak dikaji oleh saintis kat muka bumi ni. Diorang datang sini bukan nak cari hantu, tapi nak kaji arus lautan yang ganas, cuaca yang tak boleh dijangka, dan rahsia-rahsia yang tersimpan jauh di dalam dasar laut. Jadi, jom kita menyelam lagi dalam. Apa sebenarnya yang tersembunyi beribu-ribu meter di bawah ombak Segitiga Bermuda ni? Okey, dasar laut dia ni pelik sikit, macam ada 2 personaliti. Bahagian selatan, muka buminya kasar dan berceranggah. Ada jurang-jurang yang dalam gila. Tapi kat bahagian utara pula, landscape dia tenang dan rata. Sangat jarang kita jumpa 2 jenis muka bumi yang berbeza macam ni dalam satu kawasan yang kecil. Ini mungkin salah satu kunci kepada misteri ini. Dan sekarang, kita sampai kat satu penemuan tahun 2019 yang betul-betul mengubah semua buku teks geologi. Penemuan ni mendedahkan asal-usul Pulau Bermuda tu sendiri. Bersedia sebab cerita ni memang mind-blowing. Inilah bahagian paling gila. Bermuda tu sendiri bukan gunung berapi biasa. Ia sebenarnya terbentuk dari sisa-sisa benua purba yang dah lama hilang. Bayangkan, bahan dari benua purba tu tenggelam beratus-ratus kilometer ke dalam perut bumi, dimasak selama berjuta-juta tahun, lepas tu boom, diludahkan semula ke permukaan dan jadilah Pulau Bermuda. Proses macam ni hampir tak pernah dilihat kat mana-mana tempat lain di bumi. Dan jangan lupa, kat sinilah terletaknya jurang Puerto Rico, lubang paling dalam di seluruh lautan Atlantik. Kalau dalam komik, mesti dah ada raksasa Kraken kat bawah tu kan? Tapi realitinya, kat bawah tu cuma ada abu gunung berapi, pasir dan hidupan laut dalam yang pelik-pelik. Jadi, maaf geng, tak ada raksasa hari ni. Cuma sains yang ekstrim je. Okey, sekarang jom kita bincang teori saintifik yang paling popular dan paling dramatik. Teori yang cuba jelaskan macam mana sebuah kapal boleh hilang dalam sekelip mata. Semuanya bermula dengan sesuatu yang terperangkap kat dasar laut. Bayangkan dasar laut tu tiba-tiba meletup. Gas metana yang banyak yang beku macam ais tiba-tiba meletus ke permukaan. Letupan ni tukar laut jadi macam lautan buih yang menggelegak. Air yang berbuih ni jadi sangat ringan sampaikan ia tak boleh nak tampung berat kapal. Jadi apa jadi? Kapal tu akan jatuh menjunam seolah-olah lantai bawah dia tiba-tiba hilang.
tenggelam dalam beberapa saat je. Tak sempat sesiapa nak buat panggilan kecemasan. Teori ni macam perfect kan? Ia jelaskan kenapa kapal boleh hilang tiba-tiba dan tak ada sepihan langsung. Tapi, macam semua misteri yang hebat, mesti ada plot twist. Dan inilah plot twist dari saintis. Menurut kajian, letusan gas gergasi macam tu memang boleh berlaku. Tapi, letusan besar yang terakhir kat kawasan ni berlaku 15,000 tahun yang lalu. Jauh sebelum mana-mana kapal atau kapal terbang yang hilang tu wujud lagi. Jadi, teori letusan gas ni walaupun logik, nampaknya bukan jawapan utama dia. So, kalau bukan makhluk asing, bukan letusan gas, apa sebenarnya yang berlaku kat sini? Jawapannya bukan satu benda, tapi gabungan beberapa kuasa alam yang sangat ekstrim. Misteri sebenar segitiga Bermuda ialah macam mana semua kuasa alam ni boleh bertembung dan berkumpul di satu tempat yang sama. Inilah dia, perfect storm. Korang ada jurang paling dalam, arus lautan yang paling ganas, cuaca yang tak menentu, gunung ganang bawang air yang pelik dan geologi yang lahir dari benua yang hilang. Realitinya bukan paranormal, tapi jauh lebih kompleks dan jauh lebih menakjubkan daripada mana-mana cerita fiksyen. Gabungan semua benda ni lah yang mencipta segitiga Bermuda. Jadi, realiti di sebalik segitiga Bermuda ni sebenarnya lagi gila daripada mitos dia. Alam semula jadi tu sendiri adalah misteri yang paling besar. Dan percaya tak, yang ni baru permulaan je. Tunggu sampai korang tengok apa lagi yang kami akan bongkar lepas ni. Pastikan korang ikuti kami. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!